Disiplin bilik darjah sebagai kawalan sosial, analisis pendekatan guru dari perspektif teori fungsionalisme. Okay, saya Reza Farina binti Rukzan, dah berkhidmat sebagai guru selama 16 tahun dah. Okey, pertama sekali kawalan bilik darjah ni memang satu perkara yang paling penting dan yang paling asas sebagai seorang guru untuk kawal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi pengenalan kajian ini, kerja lapangan telah dijalankan di SMK Serdang Kedah secara dalam talian. Pemilihan sekolah ini dibuat kerana sekolah ini memberikan konteks yang sesuai untuk mengkaji pengurusan disiplin murid khususnya di kawasan luar bandar. Selain itu, visi sekolah ialah pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera. Menunjukkan komitmen sekolah dalam melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi akademik dan sasiah. Moto sekolah pula ialah berusaha berjaya, menjadi pemacu kepada pembentukan disiplin dan kecemerlangan murid. Fokus utama kajian ini adalah untuk melihat bagaimana disiplin yang sistematik dapat membantu membentuk kemenjadian murid serta mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih teratur dan kondusif. Pemilihan topik. Topik kajian kami ialah disiplin bilik darjah sebagai kawalan sosial yang memberi fokus kepada pendekatan guru berdasarkan teori fungsionalisme. Topik ini dipilih kerana disiplin memainkan peranan penting dalam memastikan suasana pembelajaran sentiasa teratur, selesa dan kondusif. Apabila murid mematuhi peraturan dan memberi kerjasama, proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih lancar serta membantu murid untuk lebih fokus semasa belajar. Dari perspektif teori fungsionalisme pula, disiplin dianggap sebagai satu cara untuk mengekalkan keharmonian dan kestabilan dalam persekitaran sekolah. Definisi, skop dan kepentingan. Disiplin bilik darjah boleh didefinisikan sebagai usaha guru mengawal tingkah laku murid melalui peraturan, arahan, teguran, ganjaran dan hukuman. Skop kajian ini tertumpu kepada cara guru mengurus disiplin murid, menangani masalah tingkah laku di dalam kelas serta melihat kesan disiplin terhadap proses pembelajaran. Topik ini juga penting dalam pengurusan pendidikan kerana disiplin yang baik dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih positif di samping membantu membentuk sasiah, sikap bertanggungjawab dan hormat kepada guru dalam kalangan murid. Objektif kajian lapangan ini ialah menganalisis strategi dan pendekatan yang digunakan oleh guru untuk mengekalkan disiplin dalam bilik darjah. Yang kedua, meneroka perkaitan antara peraturan sekolah dengan pembentukan tingkah laku pelajar melalui perspektif teori fungsionalisme. Yang terakhir, memahami peranan disiplin sebagai mekanisme kawalan sosial dalam mencapai objektif pendidikan sekolah. Proses kajian. Bagi metodologi kajian, kami menggunakan pendekatan kualitatif kerana kajian ini lebih menumpukan kepada pemahaman mendalam terhadap pengurusan disiplin sekolah. Kajian ini dijalankan melalui temu bual separa berstruktur bagi mendapatkan pandangan dan pengalaman responden secara lebih terperinci. Pendekatan ini membolehkan pengkaji bertanya soalan tambahan mengikut kesesuaian jawapan responden. Fokus utama kajian adalah untuk memahami bagaimana disiplin sekolah diuruskan serta peranan guru dalam membentuk tingkah laku pelajar. Seterusnya ialah kaedah pengumpulan data. Data kajian dikumpulkan melalui rakaman video temu bual dan juga catatan lapangan. Temu bual dijalankan secara dalam talian menggunakan Google Meet bagi memudahkan proses komunikasi dengan responden. Rakaman video membantu memastikan semua maklumat dapat direkodkan dengan lengkap tanpa tertinggal isi penting. Selain itu, catatan lapangan digunakan untuk merekod pemerhatian dan perkara tambahan yang diperoleh sepanjang sesi temu bual berlangsung. Penggunaan data rakaman sangat penting dalam kajian ini. Rakaman membantu memastikan maklumat yang diberikan oleh responden tidak hilang dan dapat dirujuk semula pada bila-bila masa. Selain itu, rakaman juga membantu pengkaji menganalisis unsur bukan verbal seperti nada suara dan ekspresi responden ketika menjawab soalan. Melalui rakaman ini juga, pengkaji dapat menyemak semula data dengan lebih teliti bagi meningkatkan ketepatan analisis kajian. Teknik persampelan. Bagi teknik persampelan pula, kajian ini menggunakan persampelan bertujuan atau purposive sampling. Responden dipilih berdasarkan pengalaman mereka sebagai guru disiplin dan penglibatan langsung dalam pengurusan disiplin sekolah. Dalam kajian ini, responden mempunyai pengalaman selama 16 tahun dalam bidang disiplin sekolah. Oleh itu, responden dianggap sesuai untuk memberikan maklumat yang relevan dalam mendalam berkaitan kajian. Dalam proses menjalankan kajian ini, kami berdepan dengan 3 cabaran utama. Cabaran pertama ialah lokasi dan masa, sebab SMK sedang terletak di Kedah iaitu di luar bandar. Untuk menyelesaikan masalah ini, kami menggunakan platform Google Meet untuk merekodkan semua interview kami dengan guru untuk menjimatkan masa dan kos logistik. Yang cabaran kedua ialah untuk memastikan ketepatan interpretasi data. Kami takut terlepas butiran penting semasa temu bual langsung.
Oleh sebab ini, penyelesaian kami ialah untuk merakam semua sesi interview ini dan memuat naik the video ke YouTube. Hal ini dapat memastikan transkripsi 15 soalan adalah tepat sekali. Bagi cabaran yang ketiga ialah pemahaman teori yang mendalam. Kami perlu menghubungkan jawapan guru dengan teori funksionalisme secara spontan. Untuk menyelesaikan cabaran ini, kami telah menyediakan protokol temu buat yang berstructur, iaitu dia mempunyai bahagian A, B dan C untuk memastikan soalan sentiasa selari dengan teori sosiologi. Terdapat 4 alasan disiplin sebagai kawalan sosial dari perspektif funksionalisme. Yang pertama ialah sekolah sebagai ejen sosialisasi utama, iaitu sekolah bukan sekadar tempat belajar tetapi merupakan masyarakat kecil yang melatih pelajar mengikut norma dan nilai masyarakat. Yang kedua ialah persediaan untuk alam pekerjaan. Dengan mematuhi peraturan sekolah seperti menepati masa dan mengikut arahan adalah merupakan latihan awal untuk pelajar sebelum menempuh alam pekerjaan. Yang ketiga ialah mekanisme kawalan yang sistematik, iaitu guru menggunakan gabungan ganjaran seperti pujian untuk tingkah laku yang positif dan hukuman untuk menghalang salah laku sebagai alat kawalan sosial yang proaktif. Yang keempat ialah teknik interaksi aktif sebagai kawalan, iaitu dengan pendekatan seperti memanggil nama dan bertanyakan soalan kepada pelajar merupakan cara halus untuk mengawal fokus pelajar dalam kelas. Macam mana cikgu kendalikan pelajar yang sering mengganggu proses PDP? Macam diganggu dalam kelas tu, dia buat bising, lepas tu dia keluar kelas apa semua tu, tak fokus dalam kelas lah, ganggu pelajar lain. Selalunya orang macam ni, kalau saya masuk kelas lah, saya akan tanya dulu. Dia ni contohnya Ali. Ali ni adalah pelajar yang agak macam nakal lah. Nakal tu bukan dia jahat lah. Dia macam ada sajalah benda ni. Okey, contoh kan. Saya akan masuk kelas, saya kata, Ali ada hari ni. Okey, Ali main kat sekolah hari ni. Okey, contoh kalau dia main tu kan. Bila dia main, kita tengok dia senyap. Okey, bagus, kita bagi pujian. Tak kira lah, buta sebenarnya kita tanya dia soalan. Tapi bila kita tengok perlakuan dia tu yang baik, dia tak kacau orang pun, kita boleh bagi bentuk pujian untuk bagi dia rasa macam dia akan rasa kita fokus dekat dia. Bukan kita macam ignore dia kan. Selalunya macam tu lah saya buat. Saya akan puji dia. Saya akan adalah macam kita nak bagi budak tu rasa macam kita perhati dia. Kita fokus dekat dia juga. Kita bagi attention dekat dia. Ya, attention dekat dia supaya dia ni lebih, dia boleh duduk dalam kelas, dia boleh menerima arahan kita dengan baik. Dapatan kajian. Berdasarkan kerja lapangan yang dijalankan, kajian didapati bahawa disiplin bilik darjah berfungsi sebagai satu bentuk kawalan sosial dalam sekolah. Guru menggunakan pendekatan seperti ketegasan dan interaksi aktif untuk memastikan pelajar mematuhi peraturan yang ditetapkan. Selain itu, disiplin juga membantu mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih teratur, selesa dan kondusif untuk semua pelajar. Dari aspek sosiologi dalam pendidikan, sekolah dilihat sebagai ejen sosialisasi yang membentuk tingkah laku dan nilai pelajar. Peraturan sekolah membantu membentuk nilai tanggungjawab dan kepatuhan dalam kalangan pelajar. Selain itu, disiplin yang diterapkan di sekolah turut menjadi persediaan kepada pelajar untuk menghadapi alam pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat pada masa hadapan. Menurut perspektif teori funksionalisme, sekolah dianggap sebagai satu sistem sosial yang memerlukan kestabilan untuk berfungsi dengan baik. Dalam konteks ini, guru bertindak sebagai ejen kawalan sosial yang memastikan pelajar mematuhi peraturan dan norma sekolah. Disiplin pula membantu mengekalkan keharmonian, keseimbangan bilik darjah serta melancarkan proses pembelajaran. Antara strategi pengurusan disiplin yang digunakan oleh guru ialah menetapkan peraturan yang jelas kepada pelajar sejak awal. Guru juga memanggil nama pelajar untuk menarik perhatian mereka semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Selain itu, guru menggunakan pujian sebagai ganjaran positif untuk menggalakkan tingkah laku yang baik. Bagi kesalahan tertentu pula, hukuman ringan diberikan sebagai peringatan kepada pelajar. Guru turut melaksanakan pemantauan dan rekod disiplin secara sistematik bagi memastikan disiplin pelajar sentiasa terkawal. Daripada kajian ini, kami memahami bahawa disiplin bukan sekadar hukuman semata-mata, tetapi juga satu proses membentuk nilai sasiah pelajar. Guru memainkan peranan penting dalam membentuk identiti sosial dan rasa tanggungjawab dalam diri pelajar. Kajian ini juga menunjukkan bahawa pengurusan disiplin memerlukan keseimbangan antara autoriti dan empati supaya pelajar dapat dibimbing dengan lebih berkesan. Seterusnya adalah ringkasan dapatan daripada temu bual kami yang dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian A memfokuskan kepada kawalan bilik darjah melalui ketegasan awal guru dan interaksi aktif sebagai panggilan nama. Bahagian B ialah
daripada perspektif sosiologi, iaitu melihat peraduran sebagai satu bentuk kawalan sosial untuk persediaan kejayaan murid. Manakala untuk bahagian C, dia membincangkan pengurusan disiplin, iaitu keseimbangan antara ganjaran seperti pujian dan hukuman yang mendidik bagi memastikan keadilan dalam kelas. Apa cikgu buat kat sekolah untuk macam murid tu patuh peraturan sekolah tu? Dulu kan kita ada macam borang borang hijau, borang kuning tu kan? Ada. Cikgu Okey, yang tu masa dulu daripada segi kementerian kita tak ada satu standard yang kita boleh guna kan. Itu atas sekolah masing-masing lah. Tapi sekarang ni sekolah masih lagi menggunakan borang tu, dan juga sekarang ni kalau kata dalam sistem Kementerian Pendidikan tu dia dah ada yang dia panggil sistem IDME tu. Dalam tu kita pelajar cikgu ni dia boleh akses nama pelajar dalam tu dan dia boleh lapor salah laku. Jadi, visual ini menunjukkan bagaimana pengurusan disiplin di SMK sedang dilaksanakan secara sistematik. Di peringkat Balai Darjah, guru menggunakan borang kesalahan disiplin berwarna iaitu hijau, kuning dan merah sebagai rekod awal. Jadi, untuk yang skrin ini dia menunjukkan borang kesalahan disiplin yang berwarna hijau, iaitu dia mewakili kesalahan yang ringan. Okey. Jadi yang untuk yang skrin ini dia menunjuk kepada borang kesalahan disiplin yang berwarna kuning, iaitu mewakili kesalahan sederhana yang dilakukan oleh murid. Yang terakhirnya, borang kesalahan disiplin yang merah ini dia menunjukkan kesalahan berat murid. Okey, jadi segala maklumat ini dia akan kemudiannya diintegrasikan ke dalam sistem IDME, iaitu Identiti Diri Murid Digital, seperti yang ditampilkan dalam skrin ini. Gabungan kaedah fizikal dan digital ini merupakan alat kawalan sosial yang penting untuk mengekalkan equilibrium dalam sistem sekolah melalui pemantauan sosial yang berterusan. Terdapat dua implikasi penemuan kerja lapangan bahagian pertama iaitu pendidikan. Yang pertama ialah peraturan yang jelas dan konsisten, iaitu dengan menetapkan peraturan yang jelas dan mudah difahami boleh mengurangkan kekeliruan pelajar terhadap peraturan di sekolah. Yang kedua ialah sistem pemantauan digital, iaitu penggunaan borang kesalahan disiplin berwarna yang diisi dan digunakan sebelum memasukkan data-data kesalahan pelajar ke dalam sistem IDME. Terdapat 3 implikasi penemuan kerja lapangan bahagian kedua iaitu pembelajaran pelajar. Yang pertama ialah suasana pembelajaran dan pengajaran yang lancar kerana bilik darjah yang terkawal menyebabkan proses pembelajaran dan pengajaran berjalan dengan lancar. Yang kedua ialah peningkatan fokus pelajar yang menggunakan teknik interaksi aktif seperti memanggil nama dan bersoal jawab. Dan yang terakhir ialah persediaan alam kerjaya iaitu patuh pada peraturan sekolah yang melatih pelajar menjadi individu yang berdisiplin dan bertanggungjawab. Seterusnya, bahagian refleksi pula. Kajian ini membantu kami memahami bahawa faktor sosiologi seperti disiplin, peraturan dan hubungan antara guru dan pelajar sangat mempengaruhi proses pembelajaran di dalam kelas. Sebagai contoh, pelajar yang mematuhi peraturan kelas seperti hadir tepat pada waktu dan memberi perhatian semasa guru mengajar dapat membantu suasana pembelajaran menjadi lebih teratur. Selain itu, hubungan yang baik antara guru dan pelajar juga sangat penting. Contohnya, apabila guru mengajar pelajar dengan cara yang baik dan memberi sokongan kepada mereka, pelajar akan lebih menghormati guru dan lebih berminat untuk belajar. Melalui kerja lapangan ini juga, kami sedar bahawa pengetahuan sosiologi penting untuk membantu guru mengurus bilik darjah dengan lebih baik. Dan ini juga dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang teratur. Sebagai contoh, guru menggunakan pendekatan nasihat dan ganjaran kepada pelajar yang menunjukkan disiplin yang baik supaya mereka lebih bermotivasi untuk berkelakuan positif. Selain itu, kami mendapati bahawa sistem seperti IDME dan penggunaan borang disiplin berwarna sangat membantu pihak sekolah dalam mengurus masalah disiplin pelajar dengan lebih sistematik. Contohnya, borang disiplin digunakan untuk merekod kesalahan pelajar supaya tindakan susulan dapat dilakukan dengan lebih mudah oleh pihak sekolah. Selain itu, terdapat juga beberapa penemuan yang tidak dijangka semasa menjalankan kajian lapangan ini. Antaranya ialah seorang murid yang memalsukan sijil sakit yang diberikan oleh doktor. Contoh ini menunjukkan bahawa masih terdapat pelajar yang cuba mengelakkan tindakan disiplin dengan cara yang tidak jujur. Jadi untuk mengatasi masalah ini, pihak sekolah perlu menyemak semula dokumen yang diberikan oleh pelajar sebelum menerima alasan ketidakhadiran mereka. Selain itu, pengurusan pembelajaran yang baik dapat membantu mewujudkan suasana kelas yang lebih selesa dan teratur. Contohnya, guru yang menetapkan peraturan kelas sebelum memulakan sesi pembelajaran dari sejak awal lagi dapat mengurangkan gangguan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Selain itu, pengurusan pembelajaran yang baik dapat membantu mewujudkan suasana kelas yang lebih selesa dan teratur. Contohnya, guru yang menetapkan peraturan kelas sejak awal pembelajaran dapat mewujudkan suasana ataupun mengurangkan gangguan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Daripada pengalaman ini juga, kami memahami bahawa
Pengurusan aktiviti pembelajaran bukan sahaja tentang mengajar tetapi juga melibatkan pemahaman terhadap tingkah laku dan emosi pelajar. Sebagai contoh, guru perlu memahami keadaan emosi pelajar yang mempunyai masalah keluarga atau tekanan belajar supaya pendekatan yang lebih sesuai dapat digunakan oleh guru bagi membantu pelajar. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, disiplin bilik darjah sebagai kawalan sosial dan peranan guru dengan mengawal tingkah laku pelajar supaya proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Kajian ini juga menunjukkan bahawa disiplin penting untuk mewujudkan suasana kelas yang teratur dan selesa. Oleh itu, pengetahuan sosiologi penting dalam pengurusan pembelajaran kerana ia membantu guru memahami tingkah laku pelajar dan menggunakan pendekatan yang sesuai dalam bilik darjah. Contohnya, pelajar yang kita nampak tak aktif tu, nampak macam pendiam, diam, kita boleh panggil nama dia untuk bertanya sama ada dia faham yang kita ajar ataupun tidak. Tu antara inisiatif yang boleh diambil. Ini kerana pentingnya sosiologi dalam pendidikan. Ada apa-apa soalan? Ada sesiapa nak jawab soalan? Sekian, terima kasih.